seluk kemungkinan pengeluaran iaitu KKP. So korang boleh tengok kat sini ada beberapa titik. Okey, yang mana satu yang betul? Tengok titik J berlaku pembaziran sumber. Betul tak? Titik J ni berada dekat luar KKP. Kalau dia berada dekat luar KKP, itu menunjukkan apa? Menunjukkan berlakunya ketidakupayaan pengeluaran. Maksudnya dia tidak berupaya mengeluarkan barang sebab dia tak cukup sumber. Itu salah. Kalau berlaku pembaziran sumber, itu untuk titik F. Titik F ni dia berada di dalam KKP. Kalau dia berada dekat dalam KKP, itu menunjukkan berlakunya pembaziran atau pengangguran. Dia tidak cekap pengeluaran dan tidak cekap. Yang ni untuk titik F yang dalam KKP. So, kalau ditulis ketidakcekapan pengeluaran ke titik G, salah lah. B pun salah. Kita tengok C pula. Okey, titik K kepada titik I. Ni, K kepada titik I, pilihan kombinasi pengeluaran. Okey, kalau korang tengok titik K dengan titik I ni, dia betul-betul berada dekat atas celuk. Maksudnya, macam saya cakap tadi, kalau titik yang berada dekat atas celuk itu menunjukkan pilihan dan kos lepas. Kalau daripada titik K ke titik I ni, dia maksudnya mengurangkan kasut untuk mengeluarkan pakaian. Dia lepaskan, kos lepas dia adalah kasut. Dia lepaskan kasut untuk mengeluarkan pakaian. So betul lah, dia menunjukkan pilihan kombinasi pengeluaran. Jawapan dia adalah C.